Dalam mendidik nafsu dia kena ada sistem denda, muaqabah dia. Ya, seorang waliullah dia tertengok tumit perempuan. Tertengok tu, ya, dia denda je, malam ni kau jangan tidur sampai subuh. Ya, mata Tuhan suruh memandang kebesaran Tuhan, kau pandang benda ni buat apa? Bangun malam ni semayang sunat, zikir, baca Quran, jangan tidur. Itu denda panggil. Ya, kita denda macam tu insya-Allah. Kau buat maksiat ni, ambil semayang 20 rakaat. Kalau macam wali-wali tak terikut lagi kita duluan. Kalau ikut lagi baik, tapi pelan-pelan kan. Setengah wali tu dia tak balik kampung dia lama bertahun. Jadi dia masuk lorong kampung dia dah banyaklah berubah kan. Rumah 4-5 biji ada. Jadi dia berhenti sekejap, dia tengok, wah cantik rumah ni, siapa punya rumah ni, berapa gegar dia kan. Dia tanya kejap, dia sedar, dia mula dia waliullah, dia cepat sedar, apa faedah aku pergi tanya benda ni. Kalau aku jadikan makanahu tasbihan lakana aulah. Kalau aku tasbih kat situ lagi baik. Sekarang kau ada tipu aku nafsu beberapa minit, ya, maka aku denda kau puasa setahun. Setahun dia denda kan. Kita kalau puasa 3 hari boleh tahan kan. Setahun dia bagi lepek tu nafsu. Sebab nafsu duduk dengan wali-wali ni lepek dengan gangka. Dia kerjakan cukup-cukup. Sebab bila nafsu kita dia downkan dia, di situlah kita boleh cantik tegak mendirikan ubudiyah, kehambaan dengan Allah. Selagi kita tak downkan dia tuan, dia hakal lagi macam-macam. Itu di antara dia lah, ya.